Assalamualaikum. Hai, Sejarah Tingkatan 4. Subtopik 3.1, Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Kisah ini bermula lama sebelum meriam Perang Dunia Kedua bergema. Tahukah anda bahawa kesedaran awal nasionalisme di negara kita sebenarnya telah bermula lebih awal, iaitu sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Pada era tersebut, satu gelombang pemikiran yang dikenali sebagai gerakan Pan-Islamism telah tersebar dengan berleluasa dari Timur Tengah terus ke Tanah Melayu. Seruan ini membawa mesej penyatuan umat Islam untuk bangkit mempertahankan agama dan bangsa daripada cengkaman penjajah. Melihat kebangkitan yang mula meresap ke dalam jiwa rakyat tempatan ini, pihak British mula merasa bimbang. Pihak British sedar jika api kesedaran ini tidak dipadamkan, kedudukan mereka di Tanah Melayu akan tergugat. Oleh itu, British cuba membendung pengaruh gerakan Islam tersebut dengan taktik perundangan. Pihak British telah memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam, sebuah peraturan yang digunakan khusus bagi menghalang penyebaran sebarang risalah agama yang membawa unsur dan mesej anti penjajah. Lebih licik lagi, British turut menubuhkan dua badan penyiasat rahsia umpama ejen perisik, semata-mata untuk memantau pergerakan dan kegiatan rakyat kita dari dekat. Namun, pahlawan kita tidak cepat mengalah. Golongan cendekiawan, terutamanya kaum muda, menjadikan pen dan kertas sebagai senjata medan perang mereka. Akhbar dan majalah digunakan sebagai senjata utama bagi menyebarkan mesej anti penjajah ini secara meluas kepada rakyat jelata. Kesedaran dan semangat cinta akan negara inilah yang akhirnya menjadi asas paling kukuh kepada pergerakan rakyat untuk membina gerakan menuntut kemerdekaan. Subtopik 3.2, Latar belakang Perang Dunia Pertama. Sambil kebangkitan dan penentangan secara halus berlaku di Tanah Melayu, benua Eropah pula mula terbakar dalam kancah konflik berdarah pada abad ke-20. Perang Dunia Pertama meletus berpunca daripada tiga faktor utama. Faktor pertama, persaingan sengit kuasa imperialis. Faktor kedua, wujudnya pakatan ketenteraan yang saling bermusuh. Dan yang terakhir, krisis di rantau Balkan. Ibarat melempar api ke dalam tong peluru, titik ledakan utama perang gergasi ini adalah peristiwa pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary iaitu Archduke Ferdinand. Perang yang menghancurkan ini akhirnya menemui titik noktah menerusi persidangan damai Paris yang melahirkan Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Kemuncaknya adalah pemeteraian Perjanjian Versailles di mana negara Jerman dari kuasa tengah dihukum dengan teruk dan dipaksa menyerahkan semua tanah jajahan mereka kepada Pakatan Bertiga. Impak Perang Dunia Pertama sangat luar biasa sehingga mengubah peta dunia. Di Eropah, ia membawa kepada keruntuhan pemerintahan beraja sepenuhnya. Empayar-empayar gergasi yang dahulunya kebal seperti Rusia, Empayar Uthmaniyah dan Austria-Hungary runtuh menyembah bumi, memberi laluan kepada kemunculan negara-negara baharu. Namun, apakah kesan peperangan besar ini terhadap negara kita? Pihak British yang terkesan dengan ketegangan Perang Dunia telah mengambil langkah drastik untuk melindungi kepentingannya di Tanah Melayu. British telah memaksa Raja-Raja Melayu untuk menandatangani pengisytiharaan taat setia kepada Empayar British. Selain itu, British turut meluluskan undang-undang khas peperangan bagi memastikan Tanah Melayu berada di bawah kawalan mutlak mereka sepanjang
konflik berlangsung.